Breezhaler. Breezhaler adalah inhaler yang mengandungi ubat serbuk kering. Berikut ialah bahagian-bahagian utama breezhaler: penutup, corong mulut, ruang kapsul, butang sisi dan peg blister. Cara penggunaan breezhaler. Sebelum menggunakan breezhaler, pastikan anda semak tarikh luput. Pastikan tangan kering. Buka penutup dan corong mulut. Pastikan tiada benda asing dalam corong mulut. Asingkan satu blister daripada peg blister dengan mengoyakkan sepanjang garisan putus-putus. Buka foil bungkusan ubat mengikut tanda anak panah. Jangan tebuk foil bungkusan jika tidak diarahkan berbuat demikian. Keluarkan kapsul dan masukkan ke dalam ruang kapsul. Hanya keluarkan kapsul sebelum digunakan dalam breezhaler. Kapsul ini tidak boleh ditelan. Tutup corong mulut sehingga bunyi klik dihasilkan. Tekan dan lepaskan kedua-dua butang penebuk pada sisi breezhaler sepenuhnya secara serentak sekali sahaja. Sekarang ubat telah sedia untuk disedut. Jangan goncang atau terbalikkan breezhaler. Pastikan jari anda tidak menutupi lubang udara semasa anda memegang breezhaler. Duduk atau berdiri tegak semasa menggunakan breezhaler. Hembus nafas secara perlahan-lahan dan sepenuhnya menjauhi breezhaler. Dongakkan kepala sedikit. Rapatkan bibir sepenuhnya pada corong mulut. Sedut dengan kuat dan dalam menggunakan mulut. Pastikan bunyi getaran kapsul kedengaran semasa proses sedutan ubat. Ketuk tapak breezhaler jika bunyi getaran kapsul tidak kedengaran semasa sedutan. Keluarkan breezhaler daripada mulut. Tahan nafas selama 5 hingga 10 saat atau selama yang boleh. Hembus nafas secara perlahan-lahan menjauhi breezhaler. Periksa sama ada kapsul sudah kosong. Jika masih ada baki ubat dalam kapsul, ulang langkah-langkah sebentar tadi sekali lagi untuk mengosongkan kapsul. Hubungi ahli farmasi atau doktor jika lebih daripada 2 sedutan diperlukan untuk mengosongkan kapsul. Buangkan kapsul yang kosong. Tutup corong mulut dengan penutup. Kumur mulut dengan air selepas menggunakan inhaler, terutamanya inhaler yang mengandungi steroid. Jangan telan air kumuran. Cara membersihkan breezhaler. Breezhaler perlu dibersihkan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Lapkan corong mulut menggunakan kain atau tisu kering. Jangan gunakan kain lembap atau cuci menggunakan air atau sebarang cecair. Gunakan breezhaler yang baharu selepas semua kapsul dalam peg blister telah habis digunakan bagi setiap kotak ubat. Jika ada sebarang pertanyaan, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Terima kasih.